Okey, baik, kita jumpa semula. Ni kita tengok mana R1, R2 terletak di dalam chart, real chart. So, now aku buka dekat dalam NZD USD time frame daily, yang mana kita akan nampak R1, R2 . So, kalau kau zoom dekat sini, kau akan nampak kita kena tengok masa-masa lampau atau masa silam dia yang dia pernah buat. Kita kena cari. So kat sini kau akan nampak ada higher high, ada higher low, dan dia buat lower low kat situ, kau akan nampak. So di sini kau akan nampak aku tandakan. Di sini ada high, aku tanda high. Dia panggil higher low lah, HL. Higher low, higher low, higher high, higher high, higher low lah. Sorry. Aku betulkan balik. Higher high, kemudian di bawah ni ada higher low. Jadi kau kena tengok betul-betul di manakah RR tersebut, R1, R2, R1, R2. So di sini higher low, higher high. Kemudian dia buat new higher high, maknanya price yang paling tinggi. Ni higher high. Okey, kemudian apa yang berlaku adalah dia terus skip ke bawah. Ada drop base drop. Ini drop base drop. Ini drop base drop. Tapi memang kita tengok dalam lakaran gambar chart, real chart memang takkan sama dengan lukisan. Tapi kau kena faham lah di mana kita perlu mencari R tersebut. So aku terus skip ke bawah dan aku tandakan lower low di bawah sini. Ni dipanggil new lower low, bermakna pertukaran trend akan berlaku di dalam big time frame. So dekat mana R1, R2? Kalau kau cari kat sini, kau akan lihat dalam kawasan tersebut ada R1, R2. Kawasan-kawasan ni memang wajib. Dia ada banyak tau. Ada R1, R2 kat bawah ni. Ini R1, R2. Kau jangan confuse. Tengok je betul-betul apa yang aku tanda. Di atas ni ada R1, R2. Kalau kau perasan, dia pakai candlestick je. Hampir serupa lah. Hampir serupa dengan hampir lah. Lebih kurang hampir. Dan dia buat lagi R1, R2. Ada banyak R1, R2 ni terlalu banyak. Jadi kau kena betul-betul tengok kat mana yang sesuai. Dan last sekali apa yang jadi, price pergi cucuk atas. Yang belah kanan tu kalau kau nampak. Siapa nampak belah kanan? Kalau tak nampak kau kena zoom lah. Kau kena zoom. So kau akan nampak atas tu ada R1, R2. Dan price pergi ke atas, dia ambil apa sini? Dia ambil QML. Di mana ada zone QML tak? Di sini dari belakang ni. Tu. Ini dipanggil QML. QM LED retest. QM LED retest. Confirmation dah ada R1, R2. Ini adalah R1, R2. So aku tulis lah. Dan dia ada banyak R1, R2. Ni sebagai confirmation. Apa yang berlaku selepas tu? Price cuba lagi naik, berbolak-balik dalam kawasan tersebut. Dia masih lagi melakukan R1, R2 lagi dalam kawasan ni. Masih buat lagi R1, R2. Kau kena lihat sama ketinggian dia. Kau kena samakan dia semua. Baik, kau dah nampak ni, aku dah tanda. So price pergi ambil ke atas. Ini adalah kawasan kau entry. Stop loss kat mana? Kat atas lagi. Berapa pip kalau kat atas stop loss? Kita letakkan ni, kita tanda, kita tengok berapa. Lebih kurang dalam berapa pip? Aku tak berapa nak nampak sangat. 120 pip. Bermakna besar. So ini time frame daily. Jadi kau kena faham, dekat dalam kawasan zone tersebut akan ada SR flip. Tapi kau kena buka dalam time frame yang lebih kecil lah. Itu maksud aku. So apa yang berlaku? Price turun. Turun lagi. Turun. Dia turun terus. Dia pergi cari low dekat bawah ni. Sebab pertukaran trend tengah berubah. Dia tengah buat pertukaran trend sekarang. Jadi dia akan pergi lagi bawah. So aku zoom out lah, senang. Nampak. Tu dia. Apa yang berlaku, dia masih lagi buat, ada lagi R1, R2. Dia akan sentiasa buat. Walaupun kau tak nampak benda macam lebih kurang sama, tapi ini kira bagi akulah tetap sama. R1, R2. Walaupun shadow R1, R2.
price naik atas, ambil SR flip. SR flip ni ada support sebab banyak dia ada drop base drop. Price ambil kat situ, terus terjun. Nampak? Terjun lagi. Naik lagi sekali. Ada lagi tak R1 R2? Ada lagi dalam ni. Kau tengok, kau kena buka H4 ke, baru kau jumpa. Sekejap aku buka H4. Ni nak cari H4 ni letih sikit ni. Aku nak kena zoom lagi ni. Okey. Buka H4, baru kau akan nampak lagi. Mana ada R1 R2? Tengok cari R1 R2 dalam ni. Kau zoom dekat sikit. Kau lihat sendiri. Ni sini ada R1 R2. Dekat sini aja. R1 R2. R1 R2. Price naik atas, pergi atas, terjun. Okey, so kita buka balik kepada daily tadi. So price ambil kat sini. Ini ada kawasan, ada candle doji. Doji cucuk atas, cucuk bawah. So price ambil, terjun. Ada SR flip dalam tu. Terjun lagi. So dia buat lagi tak? Mesti dia akan buat lagi. Biasa dia akan buat lagi. Sebab kat sini memang ada. Sebab ni time frame daily besar. Kalau kau nak lihat, kau kena buka dalam time frame kecil. Baru kau nampak. Ni ada kat sini ada R1 R2. Price naik atas, terjun lagi. Terjun lagi. Bawah ada buat lagi tak? Ada buat lagi. Ada. Dia kat sini. Tapi sini dia tak boleh buat apa-apa dah. Sini memang dia dah turun jauh. So dia tak akan ambil lagi liquidity. Tapi kau kena check dalam time frame kecil. Di dalam kawasan sini tersebut ada R1 R2 lagi. Dalam dia tu hidden base. So dia turun lagi bawah. So dia buat lagi R1 R2 ke? Buat lagi R1 R2. Dia akan naik liquidity. Ambil SR flip. Price buat apa lepas tu? Sambung terjun. Naik semula lagi. Dia buat fake out tak? Okey. Di sini ada fake out. R1 R2. Naik kejar liquidity. Dia ambil apa? Dekat sini QML. Tandakan QML. Price sambung turun. Turun. Semua macam tu saja. Jadi kalau kau tengok tu betul, macam tu lah aku trade. Bila aku tengok ada trend yang macam ni, so dia turun ke bawah. So itu saja yang aku boleh share. Maybe aku akan buka lagi detail. Semua ini time frame daily perbezaan dia adalah daily ni adalah untuk swing. Kalau kau main gunakan time frame kecil, M30, M16 itu adalah untuk scalper ataupun intraday. Baik, itu saja sekarang ni. Assalamualaikum.